Bang, dapat ikan bang? Dapat. Dapat ikan bawal emas. Bawal emas dalam tasik bang Biasalah. Ganyak bang. Aku pula dah pegang. Abang nak tangkap ikan apa? Bawal emas lah, tadi kan nak tangkap bawal emas. Kalau ada rezeki bang. Bang. Kek. Bang. Bang. Bawal emas bang oi. Ikan bawal emas. Berapa kilo ni? Ikan bawal emas. Dekat tasik. Takkanlah dekat tasik ada ikan bawal. Setimpan mahal dia pakai. Kumpau ke bang? Tak ada. Saya ni newbie je bang. Ni, umpan pun saya pakai DIY punya. Soft rock. Saya gerak dulu bang Bang, kerusi bang. tak apalah abang pakai lah. Nanti saya dah jual ikan ni, saya beli kerusi baru. Barang kebun. Inilah mamak yang pakai nak tangkap bawal emas tu. Soft rock. Kalau kau pakai ni boleh dapat lah bawal emas tu Bang, cari umpan macam saya ke? Tak adalah. Tengok-tengok je. Tengok je. Nak bawal emas jugalah tu. Bang, nak bayar bang? Oh yes, Daddy. Kumpau ke itu bang? Tak adalah. Mana ada. Nak cuba benda baru. Sebab warna dia cantik. Warna dia cantik. Semua sekali RM4.5 bang. Terima kasih. Sama-sama. Selamat mencuba. Assalamualaikum bang. Ada ikan tak? Ada lagi. Tak ada, tak apa bang. Boleh lagi. Asalkan jangan kumpau sudahlah. Okey. Kita akan tengok soft rock ni boleh dapat ke tak ikan bawal. Besar ni. Ikan bawal kat tasik. Bang, saya gerak dulu ya bang. Umpan ni beli dekat Mr. Dewan je bang. RM4.5 je. Tak jadi. Apa dia bagi kau?